lari saja tak cukup. Salah satu punca korang kenapa tak dapat kurus-kurus lagi kalau korang buat aktiviti berlari ni kan, salah satu puncanya adalah dari segi pemakanan korang. Korang buatlah aktiviti berlari banyak mana sekalipun, tapi kalau korang tak jaga dari segi korang punya intake pemakanan dan minuman, memang tak akan dapat kurus. Tak percaya, korang buatlah sampai bila-bila pun tak akan dapat kurus. Sebab untuk nak kurus ni, dari segi intake kalori korang. Aku perasan geng-geng cycling, geng-geng runners yang buat long run ramai-ramai tu kan, lepas dia habis buat lari tu, memang reward. Lari kita nak rasa satu reward kan, korang nak makan macam-macam, tapi korang berlebihan dalam makan tu. Korang dah bakar banyak, and then korang makan pun lebih banyak daripada apa yang korang bakar. Memang takkan dapat kurus. So tips aku mudah, kalau nak kurus tak perlu makan lebih-lebih, just bersederhana dari segi makanan tu. Jaga korang punya intake kalori. Sebabnya sukan berlari ni dia hanya membantu untuk korang nak boost up balik metabolism korang. Korang akan lebih mudah nak kurus. Bukan intipati directly korang berlari tu nak cepat kurus tau, tapi dia punya main thing untuk korang nak kurus adalah dari segi pemakanan korang. Korang jaga makan, jaga minum, and then korang tambah lagi dengan korang buat exercise seperti berlari, akan dapat bantu korang nak kurus. Tetapi berlari je tak cukup tau, korang kena buat macam latihan yang menguatkan otot, seperti buat weight resistance, angkat berat. Ia sangat bantu untuk korang nak membesarkan balik otot korang, and then metabolism korang akan menaik dan korang akan cepat kurus. So itu sajalah tips aku. Lari saja tak cukup, korang kena jaga pemakanan, korang boleh cepat kurus. Okay, see ya, jumpa lagi next video. Aku Bro Nyem, bye bye.